Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Puchong, saya nak tunjuk dekat korang nampak korang tahu. New model from Proton. Alright guys, ini dia Proton IMAS 7 PHEV. So ini camo version sahaja. Nanti kita tunjuk yang complete version lah yang tak ada camo-camo ni kan. Tapi ini orang kata preview sahaja. Macam mana? Okey tak? Kita tengok daripada side view dia. Malaysia's first dual powered EV. Maksudnya ada dua enjin lah kat dalam tu kan. Ada ICE engine, internal combustion engine, dan juga ada satu EV motor. 46.5% engine thermal efficiency. Itu dia punya ICE engine punya efficiency lah. Lepas tu kita ada 11-in-1 dedicated hybrid transmission, 11-in-1 DHT. Ini dia punya motor elektrik dia. Korang ada integrated live charging map. Ada dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Dekat sebelah kanan ni kita ada DC charging up to 60 kW. Dekat sebelah kiri ada tangki petrol. Tangki petrol dia 51 liter. Tengok fuel efficiency dia 4.3 liter setiap 100 kilo. Wow. So combine dengan EV motor tu, dijangka boleh pergi 1000 km guys. Luggage capacity dia 2000 liter maksimum. Dekat dalam dia guys ada satu head unit display tau, 15.4 inci. Ada 7 airbags. Alright guys, itu dia Proton IMAS 7 PHEV yang akan dilancarkan tak lama lagi. So kita akan follow dengan lebih dekat. So ini dia punya camo version je. Nanti bila dia dah launch nanti, saya akan tunjuk yang complete edition, siap interior semua kita tunjuk lah. Alright guys, bye. Assalamualaikum.